Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK kini berdepan cabaran baharu apabila semakin ramai penagih dadah sintetik dan mereka sukar dirawat selepas dikenal pasti mengalami gangguan mental atau dua diagnosis. Sepanjang Januari hingga Mac tahun ini, seramai 1,346 individu atau 27% daripada keseluruhan 5,030 penagih di pusat pemulihan dan dalam komuniti dikesan mengalami keadaan tragis itu. Ketua Pengarahnya Datuk Ruslin Jusoh berkata jumlah itu meningkat berbanding tempoh sama tahun lalu apabila hanya 548 kes atau 6% daripada 9,361 penagih yang sedang menerima rawatan dikenal pasti mengalami dua diagnosis. Jadi peningkatan bukan sahaja peningkatan dadah sintetik tetapi juga memberi kesan kepada peningkatan mereka yang terlibat dengan dua diagnosis. Dua diagnosis maksudnya bukan sahaja ketagih, bukan sahaja masalah, dia dah jadi mental. Itu satu cabaran kita untuk menangani sebab kita tahu core business kita adalah memberi rawatan pada masalah penagihan darah. Tetapi sekarang masalah baru timbul adalah mereka itu masalah mental. So pendekatan kita bersama dengan KKM, Kementerian Kesihatan, bagaimana menangani masalah khususnya dalam meneruskan proses rawatan kepada mereka. Tambahnya, penggunaan dadah sintetik kini merangkumi 73% daripada keseluruhan penagih di negara ini dengan golongan belia berusia 15 hingga 39 tahun mewakili 84%. Masalah gangguan mental yang dikesan berisiko kepada penagih untuk mencederakan diri sendiri, malah ada yang mempunyai kecenderungan membunuh diri akibat halusinasi yang dialami. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis perasmian sambutan peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan 2026 di Dataran Sungai Muda Kepala Batas hari ini.